Ini spring valve, ini batang valve iaitu bontot valve, ini skru tepet, ini rocker arm, ini nut tepet. Ini dinamakan bahagian kerja-kerja valve clearance ataupun set tepet. Nama pun valve clearance bermaksud kita setkan balik kelegaan di bahagian valve. Kat mana yang nak set tu? Antara bontot valve dan juga skru tepet. Dua bahagian ni yang kita kena setkan kelegaan. Sebagai contoh, dua ni adalah bahagian exhaust dan dua ini adalah bahagian intake. Bahagian exhaust yang paling terbaik adalah pakai 0.15. Okey, aku ambil filler gauge 0.15. Kita masukkan antara bontot valve dan juga skru tepet seperti ini. Nampak lagi sekali aku ulang, aku masuk. Tak ada tekanan, senang je masuk, tak longgar sangat, tak ketat sangat. Tengok, aku masuk, bismillah. Semudah itu aku boleh masuk antara dua tu dan kita bermain. Nampak? Tak ketat, tak longgar. Kita rasa light-light je. Itulah kelegaan yang terbaik untuk bahagian exhaust iaitu 0.15. Ulang benda yang sama di bahagian sebelah lagi satu. Nampak tu? Betapa mudahnya. Kita tengok pula belah intake kita pakai kelegaan 0.10. Okey, belah intake aku ulang lagi sekali. Antara bontot valve dan juga skru tepet. Semoga korang fahamlah benda ni. Nampak? Aku masuk lagi sekali. Semudah ABC aku masuk. Tolak, slide masuk. Boleh adjust. Nampak kat situ? Apa jadi bila dia terlampau ketat dan juga terlampau longgar? Bila terlampau ketat, motor susah start. Timing mati-mati. Kat traffic light, enjin mati. Kalau terlampau longgar, bunyi mengetuk terlampau kuat. Motor timing jadi gila. Performance okey, tapi akan jadi isu di mana dia akan start makan bontot valve, camshaft, rocker arm, nut tepet, skru tepet dan lain-lain. Makan modal. Nak valve clearance atau set tepet macam ni, ambil package ini RM95. Booking macam biasa, link di bio. Ingat, kita tinggal lagi 6 hari saja berbaki sebelum kita cuti pada 19 hari bulan 3. Jumpa anda di sini, standard kilang saja. Modi tak nak, bye-bye.